Dalam satu kenyataan yang telah pun dikeluarkan semalam terkait dengan bayaran untuk budi diesel, diperkatakan bahawa kerajaan akan mengekalkan bayaran sejumlah RM300 untuk bulan yang berikutnya bagi bayaran bantuan budi diesel dan tambahan RM100 interim kepada mereka yang berkelaikan. Ramai yang bertanya, tambahan RM100 interim kepada mereka yang berkelaikan itu, siapa yang berkelaikan sebenarnya, walhal RM300 itu adalah mereka yang berkelaikan. Jadi adakah semua yang menerima RM300 itu akan menerima tambahan lagi RM100 interim tersebut? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Agak sedikit mengelirukan dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan, yang mana diperkatakan kerajaan akan mengekalkan bayaran budi diesel kepada RM300 setiap bulan dan tambahan lagi RM100 secara interim diberikan kepada mereka yang berkelaikan. Jadi perkataan kepada mereka yang berkelaikan ini yang mengelirukan ramai pihak. RM300 kepada mereka yang berkelaikan bermakna semua yang berkelaikan untuk terima bantuan budi diesel akan menerima RM300. Jadi adakah daripada penerima yang terima RM300 ini ada lagi tapisan-tapisan tertentu, kriteria-kriteria tertentu untuk membolehkan pula mereka terima tambahan lagi RM100 secara interim? Agak mengelirukan di situ. Admin sendiri juga sebenarnya tiada jawapan terhadap perkara tersebut. Bagi admin, semua yang layak terima RM300 itu juga layak terima interim RM100. Jadi kalau diikutkan buat masa sekarang ini, itu adalah penjelasan yang paling simple, bermakna yang layak terima RM300 itu layak juga terima RM100 interim itu, bermakna jumlah keseluruhannya RM400. Kecualilah kalau nanti kerajaan mengeluarkan kenyataan ada kriteria-kriteria tertentu pula daripada penerima RM300 itu, yang akan disemak kriteria-kriterianya, yang mana mereka itu sahaja nanti yang akan layak untuk terima tambahan lagi RM100. Okay, bagi mereka yang mungkin masih tidak mengetahui untuk bayaran bagi bulan seterusnya, bagi bulan Jun adalah pada 9 hari bulan Jun, kemudian bulan Julai pada 8 hari bulan Julai, Ogos pada 7 hari bulan Ogos, September pada 8 hari bulan September, Oktober juga pada 8 hari bulan Oktober, November pada 6 hari bulan November, Disember pada 8 hari bulan Disember, dan Januari 2027 pada 8 hari bulan Januari 2027. Jadual seterusnya untuk bulan yang seterusnya selepas Januari 2027 akan dikeluarkan nanti kebiasaannya pada awal tahun-tahun hadapan. Dan bagi mereka yang mungkin masih baru mengetahui berkaitan dengan bayaran untuk bantuan budi diesel ini, permohonan masih lagi dibuka. Anda boleh menghantar permohonan di platform rasmi budi diesel, iaitu di budidiesel.gov.my, dan kalau diluluskan, anda akan menerima seawal-awalnya bermula daripada bulan Jun nanti pada 9 hari bulan Jun 2026. Untuk rekod bantuan budi diesel ini hanya meliputi pengguna kenderaan diesel dan juga petani, pekebun kecil nelayan di Semenanjung Malaysia sahaja, kerana harga diesel yang diapungkan hanyalah di Semenanjung. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan kekal harga diesel yang bersubsidi. Jadi tiada bayaran untuk bantuan budi diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan sekali lagi untuk rujukan berkaitan dengan kriteria permohonan pendaftaran dan sebagainya, anda boleh pergi ke budidiesel.gov.my. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.